Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita nak review kepada anda yang ni Mercedes-Benz A35 4MATIC Sedan. Okey, kereta ni baru je sampai dekat kita punya showroom 2 hari lepas ke sehari lepas. A35 Sedan full spec, fully loaded, ada sunroof, AMG, bucket seat, Burmester sound system, 360 kamera dan ada head-up display. Yang ni yang paling tinggi punya spek. Dah tak ada tinggi daripada yang moden ni lah. Okey. Tahun 2020 dia datang dengan AMG bucket seat. Depan dia pakai A35 double spoke front grille. Okey, 3 LED. Dan dia pakai tayar saiz 18 rim saiz 18, AMG 4 port. Rim dia double two tone. Tayar masih elok lagi dan kereta ni mileage dia tak sampai 4000. 3509 km dan grade dia 5A, turbo 4MATIC. Okey, kereta tak ada cala apa semua. Dan boleh register terus lah kalau siapa yang berminat. Nampak A35 warna putih memang lawa. Okey, A35 color putih, ada sunroof, ada Burmester sound system, ada 360 kamera. Boleh contact Din. Okey, berminat boleh contact Din. Exhaust satu kiri dan satu sebelah kanan. Okey, kiri kanan ada satu exhaust. Ini bahagian depan ada blind spot monitor. Okey, untuk bahagian depan dia ada blind spot monitor dan ini bahagian dalam dia. Nanti kita review dia punya tayar. Ni dia punya mileage 3519 km. Kita ada option report yang ni genuine punya mileage. Head-up display. Okey, ini bahagian dalam ada ambient light, Burmester sound system yang saya bagi tahu tadi. Okey, ini bahagian dalam dia ada sunroof. Ada sunroof dan dia pakai AMG bucket seat. So kalau yang mana nak cari A35 nak yang ada bucket seat, korang boleh pilih yang ni. Mileage rendah 3k sahaja. Mana nak dapat kereta condition macam ni. Grade 5A, 2, 5 dan dalam A. Okey, ini dia pakai AMG multifunction steering. Okey, sebelah kanan, sebelah kiri semua ada control. Okey, depan head-up display, yang ni ada GPS Jepun. Depan tu ada wireless charging dan ada 360 kamera. Yang ni ada 360 kamera tu. Nampak? Dalam ni ada wireless charging. Boleh letak je telefon dan tunggu charge penuh. Okey, AMG suspension untuk A35. Sebelah ni traction control dan manual setting. Okey, ni dia punya nombor chassis 66084. Okey, ini bahagian dalam. Korang boleh tengok bahagian dalam dia. Okey tak okey. Bucket seat A35. Yang mana nak starting nak pakai A35, nak menceburi A35, so boleh pakai starting dengan A35. Yang ni yang paling rendah dari segi kos untuk pakai AMG spec. Okey, ini bahagian belakang dia. Okey, so yang mana nak buat loan dulu boleh buat loan. Kereta nak try loan dulu, nak buat loan dulu pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh contact. Okey, buat loan dulu, loan dah approve, nanti datang tengok kereta. Lagi cantik bila korang buat booking terus. Okey, dah tengok kereta cantik lawa semua, buat booking terus RM500 sahaja dan buat loan. Okey, so kereta tak terlepas, korang boleh lock kereta. Okey, dah loan approve, kereta dah ada, kereta dah booking dan terus boleh register guys. Okey, tapi kalau rasa macam tak yakin untuk nak booking, korang boleh je buat loan dulu. Okey, buat loan approve, datang tengok kereta, test drive, dah cun apa semua, boleh proceed untuk sign agreement. Okey, sign agreement ban lah. Okey, itu saja untuk saya. Assalamualaikum, bye bye. Yang ni mileage rendah tahun 2020, AMG bucket seat dengan interior warna hitam. Ini dia punya depan dia, tayar dia. Okey, saiz 18 XL dengan 4 port caliper. Tayar masih baru lagi ni, masih elok. Okey, itu saja. Berminat nanti tekan je link dekat bawah. Jumpa anda di showroom.